Okey weh, Celcom ada app, Digi pun ada apps. Lepas merger ni aku jadi blur. Nak banyak bil, rasa macam nak kena pilih Pokemon mana nak pakai. The good news is sekarang ni Celcom Digi dia dah satukan semua apps jadi satu, iaitu Celcom Digi Apps. Dah launch dah pada Oktober 2025 lepas. Kalau hampa pengguna Celcom ataupun Digi, hampa boleh login terus. Features yang paling win kalau hampa kaki travel aku nak share adalah pre-book roaming dengan app Celcom Digi ni. Semua benda boleh set sebelum hang sampai ke sana. Kedua adalah dia punya AI chatbot. Menarik dia. AI chatbot ni adalah hang goncang je handphone hang, dia automatically terus keluar AI chatbot, dan segala persoalan hampa berkaitan dengan apa-apa saja hampa boleh tanya dekat AI chatbot tu. Tak payah hampa scroll dalam apps nak cari dekat mana AI chatbot tu. Hampa tu goncang je handphone, terus AI chatbot tu keluar. Dan ketiga yang bestnya adalah, aku rasa orang yang ada family ni mesti suka benda ni, adalah manage multiple lines dalam satu bil. Sebab sebelum ni kita kena login kakak punya nombor, login kita punya nombor, baru kita boleh bayar bil yang berbeza. So kali ni kita boleh masukkan semua bil ke dalam satu apps. Senang nak manage. Nombor, family, fiber punya account, semua dalam satu apps. Dan paling shock adalah dalam apps ni hang boleh nampak ada exclusive offer yang dia bagi. 3 to 1 surprise drop tiap Rabu 3.21 petang. Hampa boleh claim voucher. Kadang-kadang ada voucher aiskrim pun ada. So macam-macam voucher hampa boleh claim. So kalau hampa masuk dia punya daily streak check-in 7 hari pun hampa dah dapat voucher baru. So benda-benda simple dia bagi reward sekarang di dalam apps ni. So hampa tak payah pening lah. Download terus Celcom Digi app sekarang. Satu app je. Kurangkan blur, banyakkan reward hampa.